Hai, Assalamualaikum. Rasa-rasa nak buat gulai ayam Minang. Kalau macam ni, gulai ayam Minang tak pakai rempah, kita kisar semua. Ada bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, bawang keras, limau purut, macam bawang keras. Bawang keras. Itu 14 sudah bawang putih, halia sikit. Demam. Lengkuas sikit. Semalam pergi pergi Rosyamat. Ada cili murah jual satu paket tu RM70, 70 sen je. Gulai ni. Halia sikit. Halia ni kita kisar dengan minyak supaya dalam lupa tahu kunyit. Ni hidup. Ada setengah orang dia macam bakar dulu kunyit hidup ni supaya lebih wangi. Siapa tak ada nak bakar, tak bakar. Very smooth. Bismillah. Okay. Tu masuklah selai. Daun limau purut. Adjust lah kalau nak. Ini saya guna campur merah dan hijau cilinya. Biasanya dia pakai cili merah je tapi ada cili hijau banyaknya. Campur lah tak apa. Kuning cantik kuning hidup ni. Masak ayam gulai Minang. Gulai ayam Minang. Pedas taklah. Tak pedas. Sikit-sikit je. Pak nak makan apa? Ini ada biji cempedak rebus. Tak ada makan. Masuk di kentang juga lah. Biji cempedak.